Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Melati Khalid, pensyarah kanan di Jabatan Sains Bioperubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Bersempena dengan Hari Strok Sedunia 2025, saya ingin berkongsi pengetahuan tentang penyakit ini. Tajuk saya hari ini ialah strok pembunuh senyap yang boleh dicegah. Strok atau lebih dikenali sebagai angin ahma merupakan antara punca utama kematian dan ketidakupayaan di Malaysia. Walaupun serangannya berlaku secara tiba-tiba, sebenarnya penyakit ini boleh dicegah jika tanda awal dikenal pasti dan rawatan segera diberikan. Strok berlaku apabila aliran darah ke otak terganggu, sama ada disebabkan oleh saluran darah tersumbat atau pecah. Apabila otak tidak menerima oksigen dan nutrien secukupnya, sel otak akan mati dalam hanya beberapa minit sahaja, yang boleh menyebabkan lumpuh, kehilangan keupayaan bertutur atau dalam kes teruk membawa maut. Secara umumnya, strok terbahagi kepada dua jenis utama. Pertama, strok iskemia. Ini adalah kes yang paling kerap berlaku, kira-kira 85 hingga 90%. Ia berpunca daripada penyumbatan saluran darah ke otak akibat bekuan darah atau pembentukan plak lemak di dinding arteri. Kedua, strok hemorrhagic. Ini berlaku apabila saluran darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan dalam otak. Selain itu, terdapat juga yang dikenali sebagai transient ischemic attack TIA ataupun mini stroke. Walaupun simptomnya hilang dalam masa singkat, ia menjadi amaran awal bahawa strok sebenar pasti akan tiba. Ia juga sangat penting untuk kita mengenal pasti tanda-tanda awal strok. Kita boleh gunakan akronim BFAST sebagai panduan. B adalah untuk balance. Seseorang yang sedang mengalami strok akan hilang imbang. E pula adalah untuk eyes atau mata. Seseorang itu akan mengadu penglihatan dia kabur atau berganda. F pula untuk face atau muka. Muka seseorang itu akan nampak singit sebelah. A adalah arms untuk tangan. Satu tangan akan terasa lemah atau kebas. S pula adalah speech atau pertuturan yang tidak jelas ataupun telur. Dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai slurred speech. T adalah untuk time atau masa. Sangat penting untuk kita segera mendapatkan bantuan perubatan kecemasan. Rawatan dalam masa 4 jam pertama selepas serangan akan memberikan peluang pemulihan yang terbaik. Strok ini berpunca daripada faktor risiko yang boleh dikawal seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok, pengambilan alkohol berlebihan dan gaya hidup yang tidak aktif. Gaya hidup moden yang tak sihat merupakan penyumbang yang terbesar kepada peningkatan kes strok di negara kita. Rawatan pula bergantung kepada jenis strok. Bagi strok iskemia, ubat pelarut bekuan atau tissue plasminogen activator ataupun secara mekanikalnya bekuan darah ini akan dikeluarkan dari dalam otak yang dikenali sebagai thrombectomy. Untuk strok hemorrhagic pula, rawatan tertumpu kepada kawalan tekanan darah dan pembedahan sekiranya perlu. Selepas itu, pesakit akan menjalani proses pemulihan yang agak panjang yang akan terdiri daripada fizioterapi, terapi pertuturan dan sokongan psikologi. Akhir sekali, pencegahan adalah langkah yang terbaik. Kawal tekanan darah dan gula, berhenti merokok, amalkan diet seimbang dan senaman serta lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kesimpulannya, strok ialah pembunuh senyap yang boleh dicegah. Dengan kesedaran dan tindakan pantas, kita mampu menyelamatkan nyawa. Ingatlah, setiap minit amat berharga. Terima kasih.